day 3. Sekarang ni kita dekat hotel lagi. Kita nak ke Sky Crab. Naik kereta kabel tu. So sekarang ni dalam pukul nak dekat pukul 9 dah. So jom kita nak teruskan perjalanan hari ni, hari yang ketiga. Semoga dipermudahkan segala urusan hari ni. So kereta dah standby, semua okey, tak ada masalah. Jom. Oh, untuk tiket 40 berapa? RM43 untuk dewasa dan untuk kanak-kanak RM33. Jom, let's go. Okey, kita dah sampai dekat Sky Crab. So kita akan naik dekat sini, nampak ada puncak atas. Jom, let's go. Silap ni kita kawasan teksi. So kita tak boleh parking kereta kat sini. Kita kena ubah dekat tempat lain. Kita ubah parking kat lain. Sini untuk teksi. Masa dulu dah ni. Ni hal lama betul dulu kot ni. Ingat ada kot tu. Tapi kita main jalan kot ni, kawasan dia luas. Dulu kena jalan, dia dua sini pergi sana. Lagi banyak lah. Jom, dah sampai dah. Dia punya apa tempat kita nak naik ni, tempat baru. Sampai dah. Jom, let's go. Bagi kad ni. Okey, kita dah sampai dekat Sky Crab. Pasang parking, tapak parking baru ni. Tak ambil ni lama lah. Ni kita tapak parking baru. Parking banyak kat sini lah. Auto pay. Ni dia jalan. Kalau naik bas banyak. Jalan je lah. Dia kurus sikit pada. Lagi lu lah. Dia lambat.
Tepi tu. Mesti di sana dulu. Nak ganti pergi dulu. Pergi dulu. Tak lagi tak boleh ni ya. Cepat. Tasik ni lama dah. Nampak tak? Cantik tak tasik tu? Kenapa dia cakap beli kat sini? Beli jalan daripada situ. Basah je. Ramai lah. Tiket tu. Dia pun minta lagi ke apa? Sini. Saya dia tinggi saya ha. Dapat dengan baik. Dapat. Ya. Semua nak isi kan? Ada tiket dewasa apa ni? 43 kan? Budak-budak 33 kan? Hei, jangan main ayam tu sakit dia tinggi. Basah baju sekali. Lagi lupa nak scan lagi ha. Tak ada, jangan bagi ni, kena bagi nampak kod tu. Kod tu kena bagi nampak. Ya. Saya pun nak scan. Dia kan?